Assalamualaikum dan salam sejahtera pada para pendengar Audio Cakna 2026. Bersama saya, Nurul Amani binti Zulkifli selaku pengacara kita pada hari ini. Hari ini, kita akan membincangkan isu kebergantungan generasi Alpha terhadap teknologi digital dan implikasinya pada masa hadapan. Sebelum itu, bersama saya, pempengaruh digital yang sangat terkenal di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syuhaida binti Sukri atau lebih mesra dipanggil Syuhaida. Terima kasih atas jemputannya pada hari ini. Jadi, kita akan mulakan perkongsian kita pada hari ini dengan beberapa soalan. Jadi Syuhaida, apakah yang dimaksudkan dengan generasi Alpha? Baik, generasi Alpha merupakan golongan yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Mereka dibesarkan sepenuhnya dalam era digital. Baik, terima kasih Syuhaida. Seterusnya, apakah pula faktor yang membuatkan generasi Alpha ini bergantung pada teknologi? Pada pendapat saya, kebergantungan generasi Alpha terhadap teknologi antara salah satu faktornya adalah sistem pendidikan. Hal ini kerana terdapat banyak platform digital yang bertujuan untuk memudahkan sistem pembelajaran dan pengajaran. Kesannya, generasi Alpha akan lebih tumpu kepada dunia maya berbanding dunia sebenar. Baiklah, terima kasih atas penjelasan tersebut. Seterusnya, kami ingin tahu apakah kesan positif yang terdapat dalam teknologi digital ini? Kesan positifnya adalah Malaysia dapat melahirkan generasi yang celik teknologi. Jika benda ini dipimpin dengan baik, generasi Alpha akan jadi pemakin untuk negara kita pada masa hadapan. Baik, terima kasih Syahida. Seterusnya, terdapat beberapa orang penonton yang ingin mengetahui apakah pula kesan negatifnya. Kesan negatifnya terdapat apabila generasi Alpha ini terlalu bergantung dengan teknologi, di mana mereka tidak menggunakan akal fikiran mereka secara mendalam untuk mendapat sesuatu jawapan. Mereka hanya menggunakan hujung jari untuk mendapatkan semua jawapan tersebut. Saya setuju dengan pendapat Syahida. Seterusnya, sebagai penutup, kami ingin menanyakan soalan. Apakah pula langkah yang dapat kita buat untuk melahirkan generasi yang menggunakan teknologi dengan berhemah? Baik, setiap keluarga mestilah memainkan peranan ini. Sebagai contoh ibu bapa. Ibu bapa mestilah menghadkan penggunaan teknologi kepada anaknya. Teknologi secara berlebihan ini tidaklah bagus kerana ia memberi impak yang sangat negatif. Baik, terima kasih Syahida. Jadi, itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.